motor yang kau damba-dambakan tu, yang kau cari-cari sama ni. Tengok biasa je, tak ada taste. Kak Pecai banyak lagi lah lawa daripada ni. Skuter bang, bukan Kak Pecai. Tak cakap pasal ni. Lepas tu? Tu. Betul saya bang. Ha? Kak dia bang. So ini dia motor yang korang cari selama ini, XDV Evo 180. Apa yang best dengan motor ni? Tengok video ini sampai habis. Dengan bersasarankan 175cc, 18.2 horsepower, 17.2 Nm of torque. So apa yang orang komandang dengan motor ni? Ini dia, ABS dual channel, traction control sekali. Motor ini sekali dengan dashcam depan sahaja. Ingat tau, dah rakam jangan lupa delete. Didatangkan dengan meter TFT bercolourfulnya. Sangatlah besar, 7 inci. Panjangnya, full tanknya. Boleh mencederakan orangnya. 10 liter, boleh tahan besar. Tapi besar lagi sikit. Manusia tak ada yang sempurna man. Termasuklah motor. Ini keburukan dia. Seat compartment dia. Nampak je besar kan? Mesh ni dekat sikit. Helmet extender pun tak boleh masuk. Noobnya. Sebenarnya boleh je duduk kalau helmet kat dalam ni. Tapi macam ginilah caranya. Macam ginilah, cuma tinggilah sikit. Gayat rasa. Yang kedua sekali, footrest je. Apa yang cuba ditonjolkan? Dekat sikit lagi. Terlebihlah kakinya. Nak buat untuk kaki kucing ke? So kesimpulannya, motor ni okey je sebenarnya. Sedap pun sedap, minyak pun jimat. Dan juga yang paling penting sekali, motor ini ada ready stock kat kedai. Waktu pre-order ramai orang nak. Waktu ready stock tak ada siapa nak. Memang nak kena korang Kalau korang minat macam biasa, korang pergi isi form dekat bawah. Kalau ada, boleh pergi ke akaun kita. Macam biasa.